Itu tak ada masalah. Satu lagi berkenaan dengan mimpi. Orang mimpi nak jumpa Nabi. Mimpi nak jumpa Nabi. Ada orang, ada lebay mana awak tahu? Dia ajak lah, bagus lah, dia ajak orang cara macam mana mimpi nak jumpa Nabi. Soalan yang tak pernah ditanya oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam erti kata, ya Rasulullah, macam mana aku mimpi nak jumpa hang ni? Macam mana, ajak aku sikit. Ada kaedah tak? Kena basuh kaki sebelum tidur, kena ambil semayang dulu, kena tidur baring kot ni, kena selawat kot sini, kena ini kot ni, kena ini kot ni. Bid'ah belakang. Nak jumpa Nabi macam mana? Yang tu yang nak jumpa babi hutan tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, pasal buat bid'ah ni, ini masalah ni. Tak, masalahnya sampai keluar buku. Malu sungguh. Keluar buku, buku yang menjelaskan tentang kaedah mimpi bertemu dengan Nabi. Sampai dapat tokoh. Karang buku lagu tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, diedarkan. Ini kaedah ini telah dipraktikkan oleh para ulama. Ulama mana tuan-tuan dan puan sekalian? Mana nukilan mana, sanad mana, rujukan mana? Oh, ada nama-nama ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, nukilan riwayat-riwayat ni memang ada belaka. Tak payah duk habaq. Nama kata riwayat ada belaka. Nak bak apa? Nak bak bisnes, ada riwayat pasal bisnes. Ha? Kita dah pernah cerita lah, orang nak berniaga bubuk farid, bubuk. Dia kata, tengok bubuk tak laku, kau bersyalai lah, bacalah hadis. Semuanya Nabi SAW telah bersabda, supaya makan bubuk ni, dia akan kuat di malam hari. Dia macam tongkat Ali lah. Maka pakat-pakat bubuk hadis Nabi tu. Itu untuk kepentingan ni, fulus, perniagaan. Ada untuk kepentingan kedudukan. Dia baca hadis-hadis yang pasal kebaikan pemerintah dia. Hadis-hadis yang lemah lagi palsu. Dia baca hadis-hadis tentang apa yang pemerintah dia suka. Kalau pemerintah dia suka main ayam, main burung, dia buat hadis pasal burung bagus main. Pemerintah dia suka naik kuda, dia buat hadis pasal kelebihan kuda. Nampak? Kemudian ada orang, kisah orang buta. Dia buta, dia perlu orang bantu dia, tolong dia tiap-tiap hari. Dia palsukan hadis pasal kelebihan tolong orang buta. Satu langkah tu, setiap satu langkah tu ada kelebihan dia. Jadi orang pun pakat main tolong dia ramai-ramai pasal ada hadis. Nah, abang kata ada hadis ni hang tak payah abang lah, berlambak hadis tu ada. Ini buat mai riwayat. Kita bukan nak kata kitab hang tu kitab palsu ke, kitab bohong ke tu ni. Tak. Buat mai semua riwayat berdalil, bersanad. Setiap perawi di dalam hadis itu dinilai siapa dia, setiap orang, nukilan mana, kitab mana. Ambil kitab muktabar. Ini ambil kitab corok tok kuno tak kenal, siapa pun tak kenal. Ulama mana pun tak kenal. Ambil ni. Oh, bila kita kata, oh ini kitab ulama, tengok ni. Kuning ni. Lama. Tengok ni. Nampak ada buruk sikit. Ini tulis tangan ni. Lah ni. Ni Sahih Bukhari. Lagi lama tak payah tulis tangan pun. Taib elok lah. Terjemah lagi pun ada. Quran tu cetak berpuluh ratus juta kali dah.